Saya saja datang memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat yang membuat kunjungan ke setiap daerah di Perak ini. Ini adalah satu amalan sama seperti Datuk Seri Najib yang turun padang setiap hari. Dan saya cuma datang untuk memberi sokongan. Inilah Anwar sebenarnya, the real Anwar. Dia menghina setiap pengundi di negara ini. Sehingga kan dia kata tidak telus dan sebagainya. Tapi statement kali ini kalau diteliti dengan baik, dia katakan ada budak berumur 2 tahun pun yang pergi mengundi. Jadi dia mau jadi Perdana Menteri. Seorang yang mau jadi Perdana Menteri, dia mesti tahu sistem negara itu. Sistem negara itu, sistem SPR yang kita ada, di antara yang canggih. Kalau dimasukkan, kalau didaftar mana-mana pengundi yang kurang daripada 21 umur, dia akan reject terus. Tapi Anwar mengatakan ada pengundi berumur 2 tahun. Anwar salah tafsir. Kan begitu bodoh rakyat Malaysia yang turun mengundi bila ada seorang kanak-kanak 2 umur mereka ni. Tapi kita tahu Anwar ini dia cuba andaikan. Dia ini he will repeatedly say that supaya ini menular masuk ke minda rakyat dan rakyat akan mengatakan bahawa Barisan Nasional menipu. Jadi inilah Anwar. Dia sekarang ni Anwar ni begitu tertekan kerana parti majoriti dalam Pakatan Rakyat iaitu PAS yang mempunyai satu sistem yang lebih baik daripada Parti Keadilan Rakyat menepikan Anwar sebagai calon Perdana Menteri dengan menggantikan dengan Datuk Seri Hadi. Jadi bila Datuk Seri Hadi ini digantikan, terdesak Anwar dan Anwar tidak boleh lawan balik dan saya percaya DAP dan juga PKR tidak dapat mengatakan apa-apa sebab mereka perlu meneruskan dengan sistem demokrasi di mana the majority rules, the majority vote should be taken into account. Jadi inilah sekarang Anwar memang sudah pun ditepikan, sideline by his own parti Pakatan Rakyat dan inilah detik-detik di mana kita boleh melihat bahawa mereka hanya dalam politik ini bukan untuk membantu rakyat tetapi hanya untuk berkuasa. Jadi saya akan cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Zamri Menteri Besar Perak supaya menghadiahkan Anwar satu model plastik Putrajaya supaya dia tak payah ni. Somebody should do that, you know. Ini Anwar has got overboard. Sudah keterlaluan. Sampai dia pergi ke luar negara, sampai Australia, dia minta mereka kendali sistem pilihan raya yang di mana Anwar sendiri menang, anak Anwar menang, isteri Anwar pun menang, semua menang dalam sistem yang sama itu dengan majoriti yang begitu besar. Dan saya juga yang bersama Anwar dulu dalam parti PKR, saya mendapat undi terbanyak nombor 2 dalam parti. Jadi majoriti terbanyak, tapi Anwar boleh katakan bahawa sistem ini is faulty. I think Anwar should be sent to Tanjung Rambutan lah. I think that's it.